Hello, Motek, Tourism Malaysia. Apa cerita ni? Sejak bila boleh dihidangkan arak dalam program rasmi kerajaan? Dan adakah sewaktu kerajaan Madani ini perkara yang terlarang dah pun dibenarkan? Saya nak tanya ni. Secara prinsip dan amalan rasmi di Malaysia, tak boleh dihidangkan arak secara terbuka dalam majlis rasmi kerajaan. Yang pertama, sebab demi mematuhi perlembagaan dan juga sensitiviti agama. Dan juga Malaysia yang kita tahu mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Yang ini termaktub dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan. Jadi, majlis rasmi kerajaan lazimnya kena ambil kira sensitiviti umat Islam yang merupakan majoriti rakyat. Terutama sekali dalam majlis rasmi kerajaan, etika perkhidmatan awam dan juga protokol rasmi. Dan majlis rasmi kerajaan ini biasa dikawal oleh protokol istiadat negara ataupun unit protokol kementerian. Jadi standard praktis, arak tidak dihidangkan secara terbuka. Kalau ada pun contohnya majlis antarabangsa atau melibatkan tetamu bukan Islam, ini diasingkan dan tidak berada di meja utama ataupun majlis utama. Dan kalau kita tengok, majlis ini adalah anjuran Tourism Malaysia, iaitu berada di bawah Kementerian Pelancongan, dan tetamu jemputannya adalah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Siapa lagi kalau bukan Wadi Tiong King Sing. Dan kalau kita tengok daripada program rasmi, ini adalah sempena majlis pelancaran kalender acara tahun 2026 Tourism Malaysia, yang mana turut dihadiri oleh berbagai lapisan pemain industri, termasuklah yang beragama Islam, dan juga yang membuat persembahan itu adalah kanak-kanak sekolah. Saya difahamkan ramai tetamu yang beragama Islam rasa kurang selesa, malah mereka memilih untuk meninggalkan awal majlis tersebut. Dan perlu diingatkan bahawa, sekali lagi saya tekankan bahawa ini adalah majlis rasmi kerajaan. Kalau bukan program rasmi, lantak pilah yang berhormat menteri nak tunggang terbalik mabuk ke, itu yang berhormat menteri dia pasal saya tak nak masuk campur. Tetapi ini adalah program rasmi kerajaan. Dan saya tekankan, ramai tetamu beragama Islam terpaksa meninggalkan majlis lebih awal apabila terdapat banyak arak yang dihidangkan kepada tetamu bukan Islam.